Seorang lelaki ditemukan rentung dalam satu kebakaran malam semalam. Insiden membabitkan unit kediaman di tingkat 26 sebuah kondominium mewah di Mont Kiara, Ibu Negara. Panggilan kecemasan diterima bomba Kuala Lumpur jam 8.46 malam. Susulan itu, pasukan bomba dari Sri Hatamas, Manjalara, Sentul dan Taman Tun Dr. Ismail bergegas ke lokasi. Operasi pemadaman dan penyelamatan dijalankan segera namun menghadapi kesukaran kerana sistem pencegah kebakaran bangunan tidak berfungsi dengan baik. Anggota bomba terpaksa menggunakan 2 pam angkut serta pam jentera bagi menyalurkan air untuk memadam kebakaran. Pasukan penyelamat kemudian menemui seorang mangsa lelaki berusia 38 tahun di bahagian balkoni dengan kesan melecur 100%. Mangsa yang bekerja sebagai pelukis dikatakan tinggal seorang diri di kediaman itu sejak tahun 2021. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya jam 2.03 pagi. Kebakaran melibatkan keluasan kira-kira 1,500 kaki persegi dan musnah sepenuhnya. Punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan.